Patuki rasuah yang melibatkan calon MPP yang didakwa telah memberi hadiah wang tunai kepada pengundi. Yang kelakar lah. Nanti ada yang gepuk. Kat mana yang Ada saka? Tadi dah makan nak ni. pergi KFP ke? Tiap lah kakak nak pergi PT. Ha, boleh makan ni. Budak tu cakap. Guys, korang jam 1 kan? Ya. Korang tahu tak esok ada pengundian MPP? Tahu pun. Akulah salah satu calon MPP-nya. Korang semua ni mesti undi aku. Kena undi aku. Wajib tau. Okay guys, korang undi aku esok. Aku gerak dulu kan? Oh, mana? Syuk, dah lewat ni. Kau kata kau ada kelas. Betul ya? Bye. Jumpa Besok. esok. Oi. Kau, senyap. Ni, ada mandi-mandi sikit untuk kau. Tapi boleh lah kau dengan budak-budak kau tadi, pastikan dorang undi aku. Tapi ni bukan rasuah. Tak ada lah, dia ada sikit-sikit je mandi-mandi saya. Lagipun undi kan rahsia. Ni macam rasuah je. Oi, Wait, tengoklah tu. Aku rasa ni macam rasuah. ya ke? Aku yakin ni memang rasuah. Kita kena lapor cepat. Jom. Jom. Apa ni Ain Faizal? Saya mendapat aduan awak cuba nak rasuah pelajar untuk dia awak. Aizat, kalau awak naik dengan cara kotor, awak jatuh pun dengan cara kotor tau. Kita ni nak jadi pemimpin, kenalah berintegriti. Faham? Mantap.